Antun Warisan Dunia UNESCO, Malaysia dan Indonesia secara bersama. Kita boleh ulangi perkara yang sama untuk warisan-warisan lain pula. UNESCO mengiktiraf pantun sebagai warisan tidak ketara dunia pada 17 Disember tahun 2020 di Paris. Malaysia dan Indonesia berganding bahu cadangkannya bersama. Kerjasama ini menunjukkan potensi besar yang kita ada. Kalau kita boleh bawa pantun ke UNESCO secara bersama, kenapa tidak warisan lain? Contohnya teknologi tradisi pembuatan gula kabung atau dikenali juga sebagai gula kawung, gula enau, gula aren. Seni dapur Nusantara yang wujud di kedua-dua negara, sama teknik, sama pohonnya, sama pokoknya, sama sejarahnya. Daripada menekankan perbezaan, apa kata kita mula dokumentasi persamaan. Warisan bersama kita bukan sikit, makanan, teknologi pertanian, seni bahasa, ilmu perubatan, seni bina, semuanya saling berkait. Jom kita, rakyat Malaysia dan Indonesia, saling menghidupkan dan cadangkan iktiraf warisan Nusantara kita di UNESCO. Biar dunia lihat betapa kayanya kearifan watan kita bila dua negara serumpun ini bergerak sebagai satu. Kalau setuju, jangan lupa follow, like, komen dan kongsikan. Kita angkat warisan Nusantara bersama.